Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni aku berada dekat negeri Perlis. Aku ada duduk satu hotel, nama dia Vina Motel. So hari ni aku nak review dekat korang bilik dekat dalam Vina Motel. Ini remote kawalan untuk aircon. Okay. Kat sebelah sini dia punya bilik air, nanti kita akan tunjukkan lah. Yang ini untuk letak kunci dia. Kekurangan dia pakai kunci biasa lagi. Dia tak pakai kunci yang touch tu. Kat sini korang boleh nampak ada TV. Ada meja, plug ada, dia bagi air, ada remote, towel disediakan. Ini katil aku ambil katil single, bilik tak ada tingkap. Satu malam RM80. Kalau hari holiday, RM90. Asalnya aku ambil katil queen. Lepas tu aku fikir aku duduk seorang-seorang macam nak tidur satu malam. Tak apalah, kita ambil katil single. Ada tingkap pun tak apa. Plug ada kiri kanan, ada meja kecil. Ini ada satu lagi meja, dibagi kopi. Kawan dengan kita. Sini ada cermin. Ini lubang aircon dia. Sini ada hanger, ada sejadah. Bilik dia bersih. Sesuai kalau nak duduk seorang. Nak semayang pun mungkin agak sempit sikit, tapi still boleh manage. Ini bilik air dia. Ada cermin, sinki, jamban dia. Ada tempat sidai, ada heater. Dia ada sediakan slipper. Kebersihan itu terjamin. Nanti aku akan tunjukkan dekat korang pula, kat luar hotel dia, dekat lobby dia macam mana. Okey, bilik dia okey, cantik. Aku puas hati bilik dia. Untuk tidur satu malam, tak ada apa-apa. Siapa yang berminat, Vina Motel, Perlis.